Sabda Rasulullah SAW, laula an asyukka. Ini semua dibantu lagi. Hadis, sokongan hadis mengatakan bersugi itu afdal, bukan disampai tada wajib. La amartum bisiwak inda kulli salatin. Rawahu Bukhari Muslim. Jikalau bahawa tiada kesukaran atas umatku. Mana Nabi memeliharakan tak nak bagi sukar sangat. Ya. Nah aku suruh mereka bersugi pada tiap-tiap sembahyang. Ya, tiap-tiap sembahyang kena bawa bersugi itu. Dia sepanjang-panjang dalam kitab sebut sejengkal. Tu paling panjang ni, sejengkal. Ni ada kayu sugi dia macam kerihan tua. Panjang, selit kat sini. Orang tengok pun takut. Hayya, ni apa kayu Cina je kan. Dia pun tunjuk. Ni macam lah. Cina pun takut. Ya, panjang tu. Dia paling panjang sejengkal. Ya. Ini macam keris panjang. Allah. Dan jika tiada kesukaran atas umatku, nasaya aku suruh akan mereka bersugi pada tiap-tiap semayang. Tak kira semayang apa lah. Wajib, sunat, qada, nazar ke atas nama semayang ni. Yang nak semayang, sugi. Jadi kalau macam tu, tiap-tiap semayang kita sugilah. Sebab nandakan benda tu suruh yang kuat. Tapi tak sampai peringkat wajib. Sebab Nabi kita laula an asyukkah. Kalau tak ada kena masyakkah.